Okey, selamat sejahtera dan bertemu kembali dalam channel saya. Okey, hari ini 3 April So, apa yang saya nak maklumkan, program repatriasi migran 2.0 ni akan tamat pada 30 April 2026. So, ada lagi dalam 27 hari saja. Jadi, kepada warga asing yang dah menjadi parti kat Malaysia yang tinggal lebih masa, yang masuk dan guna tanpa pas yang sah, tinggal tanpa pas yang sah, salah guna pas ni, boleh serah diri dan pulang ke negara asal selama tempoh yang masih ada berbaki ni lah. Okey, so jangan melalui pihak ketiga, jangan dengar kabar-kabar angin di luar mengatakan ada program itu, program ni, tak ada. Okey, so serah diri dan balik ke negara asal dengan selamat. Okey, ada masa lagi 27 hari daripada tarikh saya buat video ni. Okey, so apa dokumen yang diperlukan? Dokumen pengenalan diri, pasport atau dokumen pengenalan diri yang lain, tiket pulang dalam masa 14 hari dan bayaran melalui Touch 'n Go e-wallet ataupun kad kredit ataupun kad debit. Okey, itu saja mod pembayaran yang ada. Okey, harganya compound yang tinggal lebih masa dan kosong ni compound 500, yang salah guna pas compound 300, special pass RM20. Manakala kanak-kanak bawah umur hanya special pass RM20 sahaja. Okey, yang mana yang ada blacklist tak boleh masuk, yang ada rekod jenayah tak boleh masuk dan dikendaki polis pun tak boleh masuk. Okey, jadi yang ada rekod-rekod jenayah ni memang tak dibenarkan. Okey, jadi segera serah diri dan balik ke negara asal. Okey, so apa saya nak minta tolong satu lagi, tolong follow channel saya.